Kadang-kadang ni adik kakak, orang yang niat jahat, orang yang penuhi dengan hasad dan dengki terhadap diri kita, bukan kata orang jauh sangat. Orang yang rapat, orang yang duk jumpa muka hari-hari adik kakak dia. Jadi, kita nak goyak cerita ni bukan nak goyak kata orang dekat dengan kita ni macam ni berlaku. Cumanya adik kakak pada kemarin hari yang telah lepas, amba telah dapat hubungi daripada salah satu orang. Dia mai kongsi kisah cerita tentang dengan dia untuk jadi pengajaran kepada orang ramai. Dia royak katanya adik kakak seorang lelaki ni dia ni pergi berkahwin dengan salah satu orang wanita. Tak seroyak lah kata kawasan mana adik kakak. Setelah mana dia berkahwin gapo tu kok, nego jual gapo tu kalau kau naik tagih sikit sebanyak. Sebelum daripada tu, dia hubungi dia dengan orang kampung, dengan jiran tetangga dia tu masih lagi baik seperti biasa. Tapi satu ketika, perniagaan dia tu jadi naik tagih. Jual gapo laku, boleh beli kereta, boleh nak go ni gapo kau boleh. Membuat ke saing dia ataupun jiran yang duduk dalam kampung sekali, rumah dekat ni adik kakak, timbul perasaan tak puas hati dengan kekayaan dia, dengan kemudahan dia adik kakak. Kemudian pada tu adik kakak satu ketika, jiran dia tu saat ni, memanglah jiran ni deh, bawa pergi makan ni. Bawa makan ni untuk apa dia? Nak tunjuk kata sifat silaturahim di antara jiran tetangga, sesama jiran tetangga adik kakak. Bawa pergi makan ni. Maka selepas daripada dia makan tu, memanglah jadi berasa tak sedap badan. Kalau kau sakit perut. Jadi keadaan kesihatan dia tu jadi tak seperti biasa. Bukan dia seorang dak jadi perasaan semacam tu. Anak bini dia pun jadi juga semacam tu adik kakak. Tetapi tak kuat seperti dia. Bagi dia ni adik kakak, jadi kuat semacam tu, pergi hospital, hingga. Tu dia, jadi hingga adik kakak dia. Jadi tak berapa nak teruk sangat lah. Sakit dia tu lagu mana adik kakak? Pasal berbatuk tubik mari, tubik darah gitu. Maka adik kakak tak habis sekadar ni saja. Lepas daripada tu adik kakak, jiran dia saat ni wak mari pula dah makan ni terhadap diri dia. Untuk boleh pergi makan di dalam keluarga bersama. Selepas pada tu adik kakak dia pun pergi makan ni. Duk pahal kata biasa lah sebab saing. Dan dia pun tak ada suka gapo. Belum pada ni duk pahal kata ke sakit biasa. Duk kata ke jiran tetangga ni tak ada gapo lah sebab duk tegah hari-hari. Tanya khabar hari-hari adik kakak. Lepas pada tu adik kakak baru dia makan pak ni kak. Jadi keadaan dia tu seperti kali pertama pula. Tapi kali yang kedua ni kalau kau teruk sikit sebanyak adik kakak. Dan kalau kau teruk. Batuk tubik darah yang bertokoh. Batuk tubik darah yang bertokoh. Jiran keluarga dia pun jadi juga tapi tak kuat seperti dia. Maka adik kakak dengan kuat sakit dia tu saat ni pergi pubak di hospital. Pihak pegawai doktor bawa di hospital. Sumak goyak masuk ke dalam perut gapo ni ke. Goyak katanya tak ada gapo dia kali. Cumanya darah dalam perut tu banyak. Tu dia. Nak kata punca gapo nama, bomo doktor ni tak tahu kata nak cari kat mana. Seruk darah waktu tubik pada kali tu, tubik berlik-lik. Banyak lik adik kakak, selik lebih tubik darah. Allahu Akbar. Duk cari tempat luka gapo tak ada adik kakak. Tu dia. Jadi sakitlah dia ni di bahagian dalam perut adik kakak dia. Lepas pada tu, bomo kata tak ada penyakit, tak berjumpa penyakit. Sedangkan dia ni masuk tidur dalam hospital dah 2-3-4 hari adik kakak. Tak ada penyakit bomo kata. Maka lepas pada tu adik kakak dia pun pergi cari ikhtiar dengan bomo. Bomo ni lah bomo kampung. Pergi sore 2-3-4 orang tu. Goyak supaya belaka. Goyak lagu mana? Kata demo ni kena ngenak. Tu dia. Demo ni kena ngenak adik kakak. Kena ngenak lagu mana? Kena ngenak di dalam makan ni. Tu dia. 2-3-4 orang doktor ni, bomo kampung ni adik kakak goyak semacam tu belaka. Dia pun silap teringat kata, makan ni itu tu, jiran dia bagi kepada dia. Maka dia pun jadi berasa pelik terhadap jiran dia. Setelah mana dia duduk sakit ke apa tu, tak pergi tengok. Lepas tu kecek dengan jiran dia saat ni. Hak pasal orang gila nasi sama tu. Jadi lain adik kakak. Jiran dia saat ni jadi tak nak kecek mana dengan dia. Dia ada gapo dia kok. Jiran dia tu saat ni suruh orang lain kecek gati kepada dia adik kakak. Maka lah kali ni adik kakak, dia tahu kata jiran dia hak tu lah buat main sihir ataupun main ilmu hitam terhadap diri dia. Dia guna sedara pak dan sebagainya adik kakak. Guna jin lah.
Maka setelah mana dia pun duk pergi cari semacam tu, tetapi dalam keluarga dia tu tak ada berapa nak percaya mana. Tak berapa nak percaya mana adik kakak dia weh. Sebab gapo dia? Sebab jadi tak berapa nak percaya sebab jiran dia tu orang okey molek gapo gitu adik kakak. Maka adik kakak lepas pada tu membuat ke dia saat ni kena berengai dan hidup dia tu jadi halaka sakit lah. Maka dia pun main kosi koyak mari, ada setengah pada setengah ni kata bukan dia. Bukan tak song, bukan jiran demo dakwah ni. Boleh jadi kok lain kok lagu mana. Di sisi dia tu adik kakak, dia kata jiran dia tu je. Jadi setelah mana berlaku semacam ni terhadap diri dia kat adik kakak, membuatkan dia saat ni tak sedap tubuh. Jadi hura-hara dalam kehidupan dan sebagainya. Lalu tu dia pun main berkongsi cerita ni yang dia nak goyak katanya, kadang-kala ni orang yang paling bahaya terhadap diri kita bukan kata orang duk jauh sangat duk dengan kita adik kakak. Orang yang duk dekat kita tu pun kadang-kala berbahaya lebih daripada orang duk jauh lagi adik kakak. Bukan orang kata semua orang dekat dengan kita tu bahaya belaka. Cumanya nak goyak kata orang dekat kita ni lah kadang-kala mereka nampak kita maju, mereka nampak kata kita ni halaka naik tagih ke apa nama ni ke, membuat ke mereka tak puas hati sehingga buat main ilmu sihir dan sebagainya. Sebab itulah kita nak minta kerjasama daripada orang biasa nak berdeki ke orang. Deki timbul itu adalah perasaan di dalam jiwa, dalam hati. Kadang-kadang kita nak sekat tak boleh, tapi jangan sampai ke tahap main sihir gitulah adik kakak. Bahaya terhadap diri kita sendiri, terhadap orang buat tu. Walaupun di atas dunia tak nampak lagi balasnya, tetapi di akhirat kelak nanti kita dak buat ngenak orang semacam dengan adik kakak, balasnya begitu kerah, kena tindakan begitu panas adik kakak dia weh. Bikin molek nak buat jahat, nak buat khianat terhadap seseorang. Kalau sekira diri kita jatuh seperti itu saat ini, lagu mana kita nak rasa adik kakak? Lagu mana adik kakak berpendapat berkenaan dengan maklumat cerita ni? Cuba komen mari bersama. Di sisi adik kakak ni, adik kakak rasa kata, sungguh kau tidak kata seorang ni kena buat sihir oleh jiran dia. Kau dia fikir seorang ke lagu mana? Boleh adik kakak komen mari bersama di dalam ruang komen kita di bawah. Kalau pihak nak beli komputer, laptop, notebook tangan dua tapi kualiti seperti tangan satu, ingatlah kepada kedai IT Com Service terletak di Yat Raya 5 wilayah Patani adik kakak dia weh. Printer pun ada jual juga sini adik kakak. Kalau kita nak buka office, nak buka pejabat, nak beli kepada adik-adik pelajar ke dengan jumlah sikit, jumlah banyak, boleh kita ingat kepada kedai IT Com Service. Maklumat lebih lanjut, nak tahu lebih lagi, segera berhubung mengikut nombor telefon di bawah ni selalu dah adik kakak dia. Kedai dia adik kakak terletak di hadapan pejabat daerah ataupun Tiwakan Ampere Yat Rang wilayah Patani adik kakak dia.